Apabila berlakunya pengumuman seperti kenaikan tarif oleh US yang mencetuskan perang perdagangan, antara reaksi yang kita lihat adalah kenaikan harga emas yang mendadak. Mengapa harga emas cenderung untuk naik apabila berlakunya krisis ekonomi, politik dan peperangan? Emas sering dianggap sebagai safe haven atau tempat perlindungan keuangan yang selamat semasa krisis ekonomi atau keuangan. Emas ini adalah penyimpan nilai kerana apabila berlaku ketidakstabilan ekonomi atau kerajaan, nilai emas tidak akan terjejas kerana nilainya tidak bergantung kepada apa-apa dan ia tidak akan jatuh kosong. Semasa krisis ekonomi, pelabur akan mencari aset seperti emas yang dianggap lebih stabil berbanding pelaburan lain seperti saham, bond atau hartanah. Apabila permintaan terhadap emas meningkat, harga emas akan meningkat. Dari sudut pandangan penyimpan emas pula, anda tidak perlu risaukan tentang naik turun harga emas. Emas sepatutnya dilihat sebagai satu cara untuk melindungi nilai jangka panjang, bukannya sebagai sumber keuntungan jangka pendek kerana harga emas ada naik dan turun dalam jangka masa pendek. Tetapi sejarah harga emas 20 tahun telah menunjukkan harga emas naik secara purata 10% setahun. Bagi yang ingin melindungi nilai simpanan anda ke dalam bentuk emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun public gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.